Neturei Karta adalah satu kumpulan Yahudi Ortodoks yang menentang keras fahaman Zionism dan penubuhan negara haram Israel. Mereka berpendirian bahawa orang Yahudi tidak sepatutnya kembali secara beramai-ramai ke bumi Kanaan atau Palestin setelah diusir keluar darinya hampir 2000 tahun yang lampau. Perkara ini adalah kerana mereka berpendirian tragedi pengusiran tersebut ialah satu hukuman Tuhan ke atas bangsa Yahudi dan mereka, yakni orang Yahudi, hanya dibenarkan untuk kembali setelah tempoh hukuman berkenaan selesai dengan cara didatangkan Al-Masih, iaitu pemimpin khas lantikan Tuhan untuk memimpin bangsa mereka. Atas sebab inilah, Neturei Karta dengan tanpa berselindung telah memperlihatkan penentangan keras mereka terhadap penubuhan negara haram Israel. Hal ini kerana mereka melihat ideologi Zionism, iaitu ideologi yang memperjuangkan penubuhan negara khas untuk orang Yahudi di atas tanah Palestin sebagai suatu bentuk ideologi yang menyagahi ajaran agama Yahudi.